Hai korang, kembali lagi dalam episod Jalan-Jalan Cari Pasal bersama Kak MJ. Hari ni kita tak ada masak-masak tau. Jadi korang ikut akak makan dekat luar. Sebagai seorang tukang masak di hati awak, akak kalau makan kat luar memang akan cari yang special. Wow! Sebab kalau yang biasa-biasa tu memang kita boleh masak sendiri dekat rumah. Spaghetti Alfredo. Kat sini dia ada macam-macam specialty. Daripada roti canai sarang burung, hot plate sampailah ke spaghetti. Pendek kata berpuluh-puluh menu diorang ada. Jadi memang sesuai sangatlah untuk kita orang satu family. Semua boleh pilih menu kegemaran masing-masing. Dan yang paling best kat sini, kitchen dia memang open concept. Jadi kebersihan memang sangat-sangat terjamin. Dijemput hadir ke Glass House Melaka. Oh yes. Kalau korang orang Melaka, mesti korang dah tahu tempat ni kat mana kan? Seriously, memang berdepan je dengan Pantai Kelebang. Jadi sambil makan, sambil ditiup angin pantai. Masa makan ni memang kita orang dah tak tengok kiri kanan lagi dah. Yang ni diorang punya specialty. Akak tak ingat apa nama mi ni tapi memang sedap sangat-sangat. Dan yang paling happy bila akak punya 3 ketui ni diorang boleh makan sampai habis. Selalunya diorang picky eater. Apapun tempat ni memang akak highly recommended. Tempat luas, parking luas. Lepas tu diorang ada event space juga tau. Okey korang, kita sambung dekat bahagian 2. Akak nak bawa korang jalan-jalan area Melaka. Tapi bukan tempat biasa-biasa tau. See you in the next video.